Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawal. LGBT masih tidak dan menarik semula kenyataannya. Ahli siasat ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Hao yang buat tafsiran sendiri terhadap ayat Al-Quran. Besar ayat 49 saya baca yang bermaksud dan membawa maksud wahad. Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan Sisters in Islam SIS membatalkan fatwa. Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 ada batal dan tidak sah. Saya buat ni bukan untuk diri saya ya. Saya buat ni untuk semua. Salam sejahtera, kita mulakan sorotan utama hari ini dengan meneliti dinamik ideologi moden. Liberalisme secara dasarnya ditarifkan sebagai satu falsafah hidup global yang meletakkan kebebasan individu pada hierarki tertinggi. Dalam lanskap sosial, politik dan ekonomi, paradigma ini memberikan jaminan bahawa setiap insan mempunyai hak mutlak untuk mengembangkan potensi diri secara maksimum. Merangkumi aspek kebebasan berfikir, kebebasan media dan hak politik tanpa berdepan sekatan yang rigid. Beralih kepada tunjang falsafah klasik ideologi ini, terdapat 4 doktrin utama yang menyatukan fahaman liberalisme. Liberalisme secara dasarnya disatukan oleh doktrin yang mengangkat tinggi hak pribadi, toleransi sejagat dan sistem pasaran bebas. Manakala peranan kerajaan pula dihadkan sepenuhnya bagi memastikan kebebasan mutlak individu dapat berkembang secara organik. Maka persoalannya sekarang, adakah liberalisme ini membawa obor reformasi atau sekadar mencetuskan kekeliruan masyarakat? Isu ini bakal kita rungkai dengan lebih mendalam seketika lagi. Dalil dan pandangan ulama membincangkan liberalisme dari perspektif pemikiran Islam. Hari ini kita akan menekankan kepentingan kebebasan mentafsir agama yang mesti berpandu kepada ahli ilmu agar kefahaman yang diperoleh tepat dan tidak menyimpang daripada ajaran syarak. Bagi poin pertama, kebebasan mentafsir agama dalam Islam mestilah berpandu kepada ahli ilmu. Seseorang tidak boleh mentafsir agama hanya berdasarkan pendapat sendiri, emosi ataupun trend semasa. Hal berkaitan agama perlu dirujuk kepada ulama, fuqaha dan ahli tafsir yang mempunyai ilmu serta kefahaman yang mendalam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf autoriti ilmu dalam menjaga kefahaman agama. Islam membenarkan umatnya berfikir dan bertanya, tetapi tafsiran agama tidak boleh dibuat secara bebas tanpa asas ilmu. Selain itu, tidak semua nas agama boleh ditafsir secara bebas kerana terdapat ayat muhkamat yang jelas dan tetap, khususnya berkaitan akidah, ibadah dan hukum qat'i. Seterusnya, tafsiran agama juga tidak boleh mengikut hawa nafsu atau akal semata-mata. Islam mengiktiraf penggunaan akal, tetapi akal mestilah dipandu oleh wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 18, "Ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Ayat ini menegaskan bahawa umat Islam perlu mengikuti syariat, bukan kehendak individu atau pengaruh pemikiran luar yang bercanggah dengan agama. Selain itu, Allah juga melarang seseorang bercakap tanpa ilmu melalui surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ini menunjukkan bahawa dalam isu agama, setiap pandangan perlu disertai ilmu dan tanggungjawab. Akhir sekali, ialah batas ijtihad dalam Islam. Ijtihad ialah usaha mengeluarkan hukum bagi perkara yang tiada nas yang jelas, tetapi ia bukan dilakukan oleh semua orang. Seorang mujtahid perlu menguasai Al-Quran, hadis, bahasa Arab, usul fiqh dan maqasid syariah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 59, "Jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul." Jelas bahawa ijtihad mesti berpandukan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh bercanggah dengan nas yang jelas serta tidak boleh dipengaruhi emosi atau kepentingan peribadi. Tujuan utama ijtihad adalah menjaga maqasid syariah seperti agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Empat cadangan penyelesaian dalam menangani isu liberalisme agama di Malaysia. Marilah kita lihat satu persatu. Pertama, tafsiran agama hendaklah berpandukan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kedua, masyarakat digalakkan merujuk fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan serta ulama' yang berkelayakan. Ketiga, pendidikan Islam perlu diperkukuh dari peringkat awal bagi membendung pengaruh tafsiran yang menyeleweng. Keempat, perbezaan pendapat dalam agama diselesaikan melalui muzakarah ulama', bukan melalui perdebatan di media sosial. Berdasarkan perbincangan yang telah dikongsikan sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa Malaysia merupakan negara yang mengamalkan ajaran Islam dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana ajaran atau ideologi termasuk liberalisme yang akan mengganggu-gugat keamanan masyarakat di negara ini. Sekian Global News hari ini, oleh itu salam hormat. Assalamualaikum.